Hai, Assalamualaikum. So, hari ni kita akan buat Kelantan Kimia Kertas 1 2024. So, let's go. Soalan yang pertama, Raja 1 menunjukkan sebahagian daripada jara berkala unsur. Huruf yang manakah menunjukkan kedudukan unsur bukan logam? So, unsur bukan logam maksud dia dia kumpulan belas-belas lah. Kumpulan belas-belas. And then bila kumpulan belas-belas ni, dia duduk kat bahagian mana? Duduk belah kanan lah. Tahu? So, of course lah A salah. And then B salah. Sebab B tengah-tengah. B ni magnesium kot. Bukan. Tak. Okay. Lepas tu kita nampak C kat sini. And then kita ada huruf D. Alright. So sini dah kumpulan belah-belah dah kan. So dia tanya huruf manakah yang unsur bukan logam. Of course lah kita dapat D. Sebab apa? Dia kumpulan 17. Okay. So, soalan yang kedua, antara berikut yang manakah mempunyai nilai pH yang tinggi? So, apa yang dimaksudkan dengan nilai pH yang tinggi? Maksud dia adalah dia alkali apa? Alkali kuat. So, tengok pilihan A, B, C, D. So, amonia. Amonia apa? Amonia ni pH dia 11. So, dia tak kuat lagi. Kalau kuat, pH dia kena 14. Salah. Asid etanoik. Asid etanoik ialah asid bukan alkali. So, salah juga. So, C pun sama asid juga. So, jawapan kita adalah D. Larutan kalium hidroksida. Soalan yang ketiga, apakah bahan yang terhasil apabila hidrokarbon terbakar dalam oksigen berlebihan? So, dia kata hidrokarbon terbakar dalam oksigen berlebihan. So, bila kita cakap pasal hidrokarbon ni ada apa? Hidrokarbon, dia ada hidrogen dan karbon kan? So, dia akan keluarkan karbon dioksida dan air. Sebabnya, tambah dengan O2. So, kan kalau hampa tambah C, tambah H, tambah O je kita akan dapat H2O tambah dengan CO2. Kita akan dapat yang ni. So jawapannya adalah C. Soalan yang keempat. Raja 2 menunjukkan model persamaan kimia bagi tindak balas antara hidrogen dengan amonia. So hidrogen dengan amonia ni kita panggil apa nama proses tu? Proses saya kami lupa dah. Mula huruf H. Proses Haber. Proses Haber. So, okay, kita nampak dah ada nitrogen tambah hidrogen. So, dia akan jadi amonia lah. So, dia tanya apakah jenis zarah yang terdapat dalam hasil tindak balas tersebut. So, dia tanya pasal jenis zarah. Zarah terbahagi kepada 3 iaitu ami. Ami tu apa? Atom, molekul dan ion. So, kalau kedua-duanya tak ada charge, okay, nitrogen dengan hidrogen kedua-dua tak ada charge, so dia bukan ion lah, sama ada molekul ataupun atom. Tapi atom kalau ada satu unsur sahaja, so jawapan dia adalah molekul. Jawapan dia adalah C. Soalan yang kelima, berikut adalah satu persamaan kimia bagi satu tindak balas yang dijalankan dalam makmal. So dia bagi asid palmitik tambah natrium hidroksida dapat natrium palmitat tambah glycerol. So ini adalah apa? Ini adalah pembuatan sabun kan. So, dia tanya apakah nama tindak balas ini? Of course lah. Jawapan dia saponifikasi. Sebabnya kita nak buat sabun, dik. Nak buat sabun. Soalan yang keenam. Antara bahan berikut yang manakah? Bromin. So, bromin adalah apa? Bromin ni adalah sebatian ion ke kovalent? Of course lah, kovalent. Sebabnya dia gas. Yang kedua, dia takat lebur, takat didih dia macam mana? Takat lebur, takat didih dia adalah rendah. Yang ketiga, dia cecair. Cair pada apa? Pada suhu pada suhu bilik. Pada suhu bilik. So suhu bilik ni berapa? Suhu bilik ni lebih kurang 24 lah. So ada beberapa yang kena tahu pasal kumpulan bromin ni. Kumpulan jumlah. So cara kita ingat adalah phase kau buruk ila kan? Fluorine, klorin, bromin. Satu lagi iodine. Alright, so macam mana kita nak tahu pada suhu bilik dia dalam keadaan macam mana? So fluorine dan klorin dia menjadi gas. Bromin dan iodine dia akan jadi cecair. Ni pada suhu bilik lah. Suhu bilik. Alright. So dia tanya apa ni? Mereka bromin. So bahan takat lebur dia, okay, takat lebur mesti takat lebur rendah. So, takat didih pun kena rendah. Alright, so tengok P. Takat lebur dia 157. Okay, takat didih dia 100 pula. Takat didih dia 20. Kita tulis dulu pepejal cecair gas. Sebabnya tadi kita kata dah kan, kalau bromin
pada suhu bilik dia akan jadi cecair. So kita nak tentukan waktu suhu bilik dia jadi cecair. So kita tengok okey, kalau P P waktu 157, okey, dia adalah berpejal. So kita nak cari waktu cecair. So waktu cecair dia adalah lebih daripada 20 lah. Maksudnya waktu suhu 24 dia adalah gas. So P salah. Tengok Q pula. Q kita nak cari waktu cecair. So cecair dia adalah 24 kan. So sini 58, 7.2. So maksudnya cecair adalah 24 kat tengah-tengah. So jawapan dia adalah B. Tapi tak apa, kita tengok C pula. C 110. Automatik lah waktu waktu suhu 24 dia masih lagi berpejal. So dia bukan bromine. Samalah dengan D. So kita sambung soalan yang ke-7. Rajah 3 menunjukkan komposisi unsur-unsur yang terdapat dalam alloy P. Okay, ada ferrum, ada kromium, nikel dengan karbon. So ni paling penting lah, kromium. Alright. So dia tanya apakah kegunaan alloy P yang ditunjukkan dalam rajah 3. So dia tanya pasal kegunaan dia. Dia ada dia ada ferrum, tulis luar, dia ada ferrum. Lepas tu dia ada karbon. Okay. Lepas tu dia ada nikel, and then dia ada kromium, Cr. So perasan tak? Kami pernah ajak dulu dalam, kamu tak ingat trial video mana tu, tapi ada, kalau kita nampak Fe, ada C, ada Cr, maksud dia adalah apa? Dia adalah keluli nirkarat. Sebab apa? Okey, macam mana nak kita nak eja fish dalam bahasa, bukan bahasa lah, dalam bahasa kimia. Cara nak eja fish ikan tu FEC. Ni kami recall sendiri lah. Cikgu kami recall lah. So FEC, cara nak eja fish. Lepas tu fish ni siapa punya? Fish ni CR7 punya. Apa tak pemain bola yang Cristiano Ronaldo tu kan. So kalau dia ada FEC, lepas tu ada CR, maksud dia keluli nikarat. So keluli nikarat digunakan untuk buat alat pembedahan. Kita tak buat untuk basikal lumba . Alamak, video kami tiba-tiba hilang, so tak pakai buat lain. So soalan ke-8, rajah 4 menunjukkan bagaimana suatu ikatan kimia terbentuk. So kalau kita tengok sini, ini kata apa? Ini adalah ikatan datif. Ikatan datif. Sebab apa ikatan datif? Apa pasal dia ada macam X, lepas tu ada O. Kalau nampak macam ni memang ikatan datif lah kan. So tanya apakah ikatan tersebut? Jawapan dia adalah ikatan datif. Tapi tengok dulu, dia nak ikatan X dan ikatan Y. Hati-hati, dia nak ikatan yang ni saja dan ikatan ini sahaja. So tengok elok. So jawapan dia bukan datif lah. Datif ni kalau total ni baru datif. So tengok kat sini, ikatan X ada 2 molekul yang berbeza. Maksudnya ini ikatan apa? Ikatan covalent. Lepas tu kalau yang ni pula sekarang ni duduk dekat dalam kawasan kurungan dia dah. So ini boleh ikatan datif. So jawapan kita adalah hidrogen bukanlah. Okay, covalent betul. Ion tak ada. Kita tak ada ion lah. Walaupun dia ada charge, tapi dia bukan ion tau. Sebab dia ada hidrogen je dik. Kalau ikatan datif, maksud dia dua-dua molekul bukan dua-dua molekul gas. Kemudian hanya satu je yang menyumbang. Faham tak? Maksudnya sekarang ni macam O tak menyumbang, H yang menyumbang. Alright. So ion bukan, and the hydrogen kan dah kata salah kan. So jawapan kita adalah D. Soalan yang ke-9, rajah 5 menunjukkan persamaan kimia penukaran lemak tepung kepada lemak tak tepung. Okey, lemak tepung ke lemak tak tepung. So lemak tepung ni apa? Lemak tepung ni alkana. Lemak tak tepung ialah alkena lah. So alkana, nak ke alkana, proses apa? Proses pembakaran. Selalunya lah, tapi tak apalah, tak kena mengena pun. Okay, so dia bagi CH3, CH27, apa-apa ni, tambah X, melalui Y dapat alkena. So tanya apakah nama tindak badan tersebut, bahan X dan bahan Y. So kejap, lemak tepung kepada lemak tak tepung, macam pelik je. Sebab ini double bond. Ini tak ada bond. So maksudnya inilah alkena kan sepatutnya. So sepatutnya kat sini lemak tak tepung. Kalau baca bahasa Inggeris dia, saturated fat kepada unsaturated fat. Kami rasa silap lah. Ini lemak tak tepung kepada lemak tepung. Betul. So alkena kepada alkana. Baru logik.
Sebab apa? Kalau alkana nak ke alkena, kita melalui proses pembakaran. Kalau alkena nak ke alkana, kita melalui proses penghidrogenan. Logik lah, sebabnya penghidrogenan kan kita kena tambah nikel yang suhu 180 darjah tu. So tengok pilihan dia. So dia ada perlu kegantian hidrogen sesi, ada hidrogen. So of course lah daripada alkena ke alkana. So maksudnya soalan ni yang salah. Dia silap sebut kot. Mungkin lemak tak tepu kepada lemak tepu. So anyway, tindak balas adalah tindak balas penghidrogenan. So jawapan kita adalah B. Soalan yang ke berapa ni? 10. Rajah 6 menunjukkan susunan radas yang digunakan untuk mencari formula empirik bagi satu oksida logam X. So kalau kita tengok kat sini, ini adalah kaedah hidrogen kan. So maksudnya dia adalah untuk bahan yang kurang unsur yang kurang reaktif daripada oksigen, hidrogen. So oksida X jika dipanaskan. So antara berikut apakah yang mungkin bagi oksida X? Ingat, oksida X ni mesti kurang reaktif. So A, zinc oksida. Salah lah, zinc oksida tu lebih reaktif daripada hidrogen. So satu salah. So mana yang nombor satu kita buang. So jawapan betul adalah 4. So antara 2 dan 3. So tengok 2 dan 3. So magnesium oksida. Magnesium salah lah. Magnesium lebih reaktif. So mana yang nombor 2 kita padam. So jawapan kita adalah D. Soalan yang ke-11. Hidrokarbon yang manakah mempunyai 5 atom karbon dalam molekulnya? So tengok satu persatu. 2 metil pentana. So metil pentana maksudnya metil ni maksudnya cabang. Cabang. So kalau metil maksudnya satu cabang. Kalau dimetil 2 cabang. So pentana ada 5 karbon. So 5 karbon. Kemudian dia kata dia nak apa tadi? Dia mempunyai 5 atom karbon dalam molekulnya. So 1 tambah 5, 1 cabang, 1 karbon. Cabang ni maksudnya ada karbon lah. 1 cabang tambah 5 karbon, so ada 6 karbon. Yang kedua adalah 3 metil but 1 ena. So 3 metil but 1 ena, metil apa? Metil maksud dia ada satu kan? Satu cabang. So satu cabang ni bermaksud, faham tak cabang tu kan maksudkan macam mana? Contoh macam ni lah. Tambah macam ni. Sesat. Macam mana nak tunjuk? Contohlah. Macam contoh. Dia buat hidrogen. Ni pula hidrogen. Hidrogen. So cabang yang kami maksudkan tu adalah dekat sini. Sama ada ini ataupun ini. Sebabnya kalau kita nak buat kita punya induk hanya boleh bentuk L sahaja. So sama ada kita buat macam ni ataupun kita boleh buat bentuk macam ni. So dia tak boleh macam bentuk T tak boleh adik, tak boleh, dia kena bentuk L sahaja. So antara salah satu mungkin ini cabang, mungkin ini cabang. Faham kan? Itulah maksud cabang kami tu. So metil but maksud dia kan maksud kami okay, kalau cabang means dia ada karbon lagi lah kan. Cabang masih dikira sebagai karbon. So 3 metil but maksud dia kedudukan dekat induk yang ketiga, and then dia ada satu cabang, satu C tambah dengan but adalah 4 C kan, met at prop but. So dia ada 4, so tambah 4 sama dengan 5. So tengok ini pula yang ketiga, 3 metil pen 1 ena. So metil pun adalah satu cabang tambah dengan pen ada 5. So tambah 5 sama dengan 6. Yang ni pula 2 dimetil propana. So propana adalah 3 kan, and then dimetil adalah 2. So 2 tambah 3 sama dengan 5. So jawapan kita adalah 2 dan 4. So ada tak? Ada. Jawapan kita adalah C. Soalan yang ke-12. Atom manakah yang paling elektronegatif? So elektronegatif ni maksud dia apa? Maksud dia kumpulan 17. So kumpulan 17 kan, elektronegatif ni maksud dia dapat negatif 3, negatif 2, negatif 1. So kumpulan ni adalah kumpulan yang cenderung untuk terima apa? Terima elektron. So cenderung terima elektron. Alright. So kalau tengok kat sini, kita senang je nak tahu, tengok dekat bawah. Yang tengok atas dia, tengok bawah je. So 11 maksud dia 281. So dia adalah kumpulan 1. Salah lah, dia logam. Yang ni pula 287. Ni kan kumpulan 17. So jawapan kita adalah
B. Tengok soalan yang ke berapa ni? Soalan 13. Jadual 1 menunjukkan maklumat bagi isotop atom-atom magnesium. So, dia bagi isotop and then nombor proton, GC elektron relatif dan kelimpahan semula jadi. So, dia tanya apakah nilai X? So, ini adalah X. Kami rasa soalan ni sama je kot dengan soalan Cahaya 2023 Kelantan hari tu. Sebabnya soalan dia pun berulang-ulang. So, tak apalah, kita buat je. So, cara nak buat adalah 79 darab dengan 24. Tengok pun nombor proton ni. Ni darab ini. 79 darab 24 tambah dengan 11 X tambah dengan 10 darab 25. And then kita bahagi dengan jisim kita bahagi jisim, kita bahagi dengan 100. So kita akan dapat apa? Kita akan dapat 24 kan? Sebabnya 24 ni daripada sini. So dapat 24. So kita nak guna algebra, nak cara 11x. So 11x sama dengan guna kalkulator. Mana kalkulator kami? Ni. So 24 darab dengan 100 bahagi dengan 10 darab 25 tambah dengan 79 darab 24. So kejap. So kita akan dapat 1.11835 something lah. So X sama dengan bagi 11. So kita akan dapat 0. Salah kami buat ni. Okay. Kami silap. So saya akan padan balik. Mungkin tulisan kami yang membuatkan celaru sikit. So kita buat elok-elok lah kali ni. So tulis balik 24 darab 79 tambah dengan 11x tambah dengan 10 darab 25 sama dengan 250 sama dengan 24. Tapi ni kena bahagi dengan 100. So 11x sama dengan 24 darab 100. Patut tolak dengan 250 tolak dengan 24 darab 79. So kita akan dapat 254. So X sama dengan 254 bahagi dengan 11, kita akan dapat 23.09. So jawapan kita adalah 23.1. B jawapan kita. Soalan yang ke-14. Antara berikut yang manakah merupakan tindak balas redok? So tindak balas redok ni maksud dia tindak balas yang ada penurunan dan pengoksidaan yang berlaku serentak. Itulah maksud dia. So A. Zinc oksida tambah karbon. So zinc oksida tambah karbon adalah ZNO tambah dengan C, dia akan jadi apa? Zinc tambah CO, dia akan jadi karbon monoksida kan. So dia mengalami karbon ni mengalami pengoksidaan lah sebab dia tambah satu nombor pengoksidaan. So by the way, karbon ni adalah ejen penurunan. So inilah jawapan kita, A. Okey, kita tengoklah B. Kenapa bukan B ya? So kuprum oksida, kuprum 2 oksida tambah dengan SN3H NO3. So kita akan dapat apa? CuNO3 tambah H2O. So ini tak ada penambahan apa, ni just apa kita panggil? Amanda. Apa ACI kali tu? Nanti pun faham kan? Apa kami masukkan lah? Maksudnya ini adalah persamaan garam. Persamaan garam. So persamaan garam tak nak kena mengenal lah. Garam bukan garam, tapi persamaan yang tak ada penambahan pengoksidaan dan juga tak ada penurunan. C. Kuprum 2 sulfat tambah larutan natrium karbonat. So CuSO4 tambah Na-SO3 kan, Na2SO3. So kita akan dapat natrium karbonat lah, natrium karbonat. So CuCO3 tambah dengan natrium sulfat Na2SO4. So ni pun sama, dia tak ada penambahan pun, dia dah seimbang. Asid hidroklorik tambah larutan natrium hidroksida. So HCl tambah NaOH. So kita akan dapat NaCl. Kita akan dapat NaCl tambah dengan H2O. So ni pun sama. So jawapan kita adalah A. Soalan yang ke-15. Antara berikut yang manakah menunjukkan jenis polimer dan ciri-ciri dengan tepat? So
Polimer elastoma. So ada huruf L. So elastoma maksud dia lembut lah. Ini adalah cara kita ingat. Lembut. So lembut ni apa? Lembut ni maksud dia lentur. Lepas tu dia elastik. Lepas tu dia mudah regang. Lepas tu dia tahan regangan. B dengan U tak ada apa. Dia tahan regangan. So dia kata tidak dapat diacu semula selepas dipanaskan. Okey, tidak dapat diacu semula selepas dipanaskan ni adalah sifat plastik. So elastoma ni bukan plastik tau. So A salah. B, polimer termoset. Polimer termoset ni maksudnya dia keras. So bila dia keras, dia tak boleh apa? Dia tak boleh kita semula. Tak boleh recycle lah. Lepas tu ini tak apalah. So dapat diregang dan kembali kepada bentuk asal apabila dilepaskan. Ini sebenarnya bentuk ni kan apa ni adalah polimer getah yang biasa tu. So salah. So C, polimer termoplastik dapat diacu berulang kali selepas dipanaskan dan boleh dikitar semula. So kalau termoplastik ni dia boleh kitar semula sebabnya contoh dia? Contoh dia botol plastik lah. Botol plastik. So jawapan dia C. Dia berbeza dengan ciri plastik. Plastik ni lain, termoplastik ni lain macam tu. Soalan yang ke-16, antara berikut yang manakah merupakan hidrokarbon tak tepung? So hidrokarbon tak tepung ni maksudnya dia ada dia ada double bond, triple bond macam tu. So CnH2n ataupun CnH2n tolak 2. So kita tengok sini. So C4 adalah C2 kali 2. Bukan CnH2n kan. So C4 sama dengan C4H4 tambah 2. 2 kali 4 8. H 2 kali 4 tolak 2. So kita dapat C4H6. So jawapan dia adalah A. Yang ni kena try and error tau. Soalan yang ke berapa? 17. Ada 7 menunjukkan perubahan suhu apabila serbuk kuprum 2 sulfat kontan dilarutkan ke dalam air suling. So daripada 28 suhu dia meningkat 38. So suhu meningkat sebanyak apa? 10 lah. So dia kata apakah jenis tindak balas yang berlaku dalam darjah 7? So sebelum kita tengok apa-apa, kita tengok dulu daripada jadi kontang jadi larutan dah. So mesti dia sama ada exo atau endo lah. So tindak balas pertama redox bukan endotermik. Salah sebab dia suhu dia menaik. Penyesaran, dia tak melakukan penyesaran lah. Yang kedua jawapan dia adalah D. Aduhai. Soalan yang ke-18. Darjah 8 menunjukkan pemerhatian satu eksperimen yang telah dijalankan oleh seorang pelajar dalam makmal. So dia bagi larutan kalium iodida and then dia kacau dengan larutan pelambung 2 nitrat. And then dia jadi larutan tak berwarna and then dapat mendakan X. So benda pertama-tama yang kita kena buat adalah kita tulis dulu persamaan je. So Ki tambah dengan PbNO3 2. So kita akan dapat apa? Kita akan dapat kalium nitrat tambah dengan pelambung iodida. Ini tambah 2 depan ni. So dah seimbang. So sekarang ni apa pula kita tengok? Kita kena pasti dulu mendakan X ni apa? Mendakan X ni pelambung iodida lah. Sebabnya kalium nitrat ni dia larut, pelambung iodida tak larut. So pelambung iodida warna apa? Kalau pelambung iodida warna dia kuning. Soalan yang ke-19. Persamaan kimia berikut mewakili tindak balas redox. So tindak balas 1 I2O5 tambah apa-apa tu. Okey, so ni apakah ejen perunan bagi setiap tindak balas? So tindak balas 1 kita tengok. So tindak balas 1, ingat kalau nak tahu ejen pengoksidan, ejen perunan mengenai pengoksidan, mengenai penurunan, kita ingat yang ni hitam. No. Okey, so ini adalah untuk pengoksidaan punya. So kalau apa pengoksidaan, untuk penurunan hampa just terbalikkan je lah. So untuk pengoksidaan T dengan H ni maksudnya apa? T ni maksudnya tambah.
H ni hilang. So O ni oksigen, H hidrogen, and then ni elektron, and then ni nombor peroksidaan, nombor oksida. So kita tadi nak apa tah? Dia kata ejen penurunan, maksud dia alami apa? Alami pengoksidaan. So tengok siapa yang banyak pengoksidaan dalam ni. So I205 kepada 5 CO2. So CO kau pasal kan, CO tiba-tiba ada 2 kat sini. Maksudnya dia tambah nombor oksigen. Ni dia tambah nombor oksigen. So CO lah yang mengalami pengoksidaan. So yang pertama masih CO. So A dan B adalah salah. So tengok yang kedua sama ada H2S ataupun SO2. So SO2 tiba-tiba dia hilang. Maksud dia tak ada huruf O dah. So maksudnya dia mengalami penurunan lah. So mana yang ada SO2 tu buang lah. So jawapan dia adalah BSC. Okey. Soalan yang ke-20. Formula kimia yang manakah dinamakan dengan betul berdasarkan sistem penamaan IUPAC? So sistem penamaan IUPAC tanya pasal formula kimia. So SO3. SO3 adalah sulfur trioksida, betul? Sebab dia ada 3 O. So kalau 3 kita panggil tri-O. Lepas tu MgO, magnesium dioksida. Salah lah, kenapa D? Dia ada satu oksida je, Cik. So jawapan kita adalah A lah. So tak apalah, kita tengok pilah C. Fe2O3. So ini adalah ferrum 3. Sebab apa ferrum 3? Asalnya dia macam ni, Fe3 plus tambah O2 minus. So dia buat cross. So asal dia ferrum 3. So salah lah 2 ni. Yang ni pun sama. So jawapan kita adalah A. Hai, so sorry lah tadi kami dah record, tapi sebab kami low space, so dia terdelete sendiri. So kami ulang balik lah. Soalan yang ke-23, Raja 9 menunjukkan formula struktur bagi sebatian X. So kalau hampa tengok kat sini, so sini adalah sebenarnya ester. Macam ni kita nak tahu ester, sampai tengoklah dia macam ada banyak huruf CM. Macam kita dah boleh spot ini adalah ester. So formula ester adalah CnH2n tambah 1 COO CmH2m tambah 1. Dia actually adalah gabungan antara asid karboksil tambah alkohol punya formula je. Nampak panjang, tapi sebenarnya kalau hampa hafal asid karboksilik dan hampa dah hafal alkohol, mudah je. Sebabnya dia just campur dua ni and then dia just buang dia buang satu hidrogen dan 2 oksigen, yang tu je. So anyway, kita dah boleh potong kat sini. Ini bermaksud ini adalah kumpulan asid, ini adalah kumpulan alkohol. So tanya apakah GC molekul relatif bagi formula empirik sebatian X. So mudah je. Yang pertama hampa kira je lah berapa huruf C yang ada, and then kita kira kita dapat C10, and then kira H berapa, akan dapat H20, and then O berapa, ada 2. So kalau apa pasal 10, 20 dan 2, kita dah boleh simplify menggunakan sifar 2. So bila hampa simplify, hampa akan dapat C5H10O. So yang ini hampa akan darab dengan yang diberi, iaitu jisim atom relatif yang diberi. So 5 darab 12 tambah 10 darab 1 tambah 16 darab 1 dah kan. So dapat 86. So jawapan kita adalah 86A. Soalan yang ke-24. Antara berikut yang manakah menerangkan mengapa nilai pH asid etanoik 1.0 mol di M3 lebih tinggi daripada asid hidroklorik 1.0 mol di M3. So bila kami cakap pasal nilai pH ni kita kena ingat bilangan ion hidrogen dan juga kepekatan ion hidrogen. So tengok A, asid etanoik larut sepenuhnya dalam air. Salah lah. Kenapa perkataan larut sepenuhnya pula? Kalau larut sepenuhnya, maksud dia larut sepenuhnya ni maksudnya dia asid kuat. Sekarang ni asid etanoik ialah asid lemah. So tak boleh lah. Tengok B, darjah pengayonan bagi asid etanoik adalah lebih tinggi. Salah. Sepatutnya dia lebih rendah sebabnya dia asid lemah. C, kepekatan ion hidrogen dalam asid hidroklorik lebih tinggi. Betul? D, bilangan ion hidrogen per molekul dalam asid hidroklorik lebih rendah. Sepatutnya kita tak guna perkataan bilangan ion hidrogen, kita akan guna nilai pH. That's why jawapan kita adalah C. Tengok soalan yang ke-25. Raja 10 menunjukkan gambar raja pemutusan dan pembentukan ikatan dalam satu tindak balas kimia. So dia bagi persamaan ni kan. So jadual di bawah menunjukkan tenaga bagi ikatan kimia dalam X, Y dan XY. So ini adalah X, Y dan XY. So dia kata apakah nilai Q? Nak cari nilai Q. Cara nak cari nilai Q adalah dua ini kita tambahkan, and then kita tolakkan dengan ini, kita akan dapat nilai Q. So kami pun buatlah
46 tambah 243, kita akan dapat 679. And then tolak dengan 2 darab dengan 432. So 2 darab 432 kita akan dapat 864. So kalau apa perasan 6 tolak 8 kan dapat negatif kan. So jawapan kita masih negatif. That's why kami dah potong siap-siap jawapan yang positif, which is B dan D. And then yang kedua 9 tolak je dah kan. 9 tolak 4 dapat 5. So dah belakang ni nombor 5 kan. So jawapan dia adalah A lah, dapat nombor 5 belakang tu. Alright, so sambung soalan yang ke-26. Raja 11 menunjukkan formula struktur bagi dua ejen pencuci X dan Y. So, kalau berpasan kat sini ada sulfur. So, sulfur of course ada detergent. And then kalau dia tak ada sulfur, so dia sabun lah. So, dia tanya antara berikut yang manakah benar tentang ejen pencuci X atau ejen pencuci Y. So, A. Ejen pencuci Y membentuk garam tak larut air liat. Okay, nama panjang berjela benda apa ni? Actually, kekat je. Tapi dia panggil panjang berjela. So, dia kata ejen pencuci Y membentuk kekat. Salah lah. Deterjen dia ni macam benda yang perfect lah. So, bila perfect, dia tak akan membentuk kekat. Sabun yang old fashion punya, so dia akan membentuk kekat. B. Ejen pencuci Y mencuci dengan berkesan dalam air berasid. So, kan kami kata tadi, kalau deterjen dia macam, wow, hebat semua benda. So, of course adalah air berasid, air alkali, semua benda dia boleh buat. Macam tu. Tengok C. Ejen pencuci X mencuci dengan berkesan dalam air liat. Salah lah. Ejen pencuci X ni kan sabun. So, sabun ni old fashion, yang lama. So, yang lama ni dia macam banyak kekurangan sikit lah. And then D. Ejen pencuci X mencuci dengan berkesan dalam air yang berasid dan beralkali. Ni sampai lautan Antartika pun hanya deterjen saja yang boleh buat. Sabun tak boleh buat. Soalan yang ke-27. Berikut adalah formula kimia bagi sebatan X oksida dan X klorida. So, ni X oksida dan X klorida. Dalam kumpulan manakah unsur X berada dalam jadual berkala unsur? So, kalau kita perasan, XO ni dengan XCl3, tiba-tiba Cl ni ada nombor ada huruf T ke huruf 3? Huruf 3 ada nombor 3 lah kat sini kan. And then sini tak ada. So maksud dia adalah unsur peralihan. Jawapan kita adalah D. Soalan yang ke-28. Antara berikut yang manakah boleh membentuk ikatan hidrogen dengan air? So, ikatan hidrogen dengan air. Ikatan hidrogen kalau ikatan hidrogen mesti ada 3 je, iaitu handphone kita tu. So, ada fluorin, oksigen dan nitrogen. So, tengok pilihan A, etanol. Etanol ada huruf C. Lepas tu ada huruf H, ada huruf O. Etanol dia ada C tapi dia tak ada huruf O. So tak boleh lah. Naftalina tak boleh. Kami tak ingat lah naftalina berapa tu. C apa tu kami tak ingat. Tapi jawapan kita adalah A, sebabnya dia ada oksigen. Okay, dia ada oksigen, dia ada hidrogen. So dia boleh membentuk ikatan hidrogen dengan air. Air kan hidrogen tambah oksigen. So dalam etanol kan ada hidrogen dan oksigen. That's why lah. Soalan yang ke-29. Raja 11 menunjukkan dua ujian yang dijalankan ke atas dua jenis garam yang berbeza. So ujian pertama kita dapat pepeja putih X klorida dipanaskan, kita dapat pepeja putih X klorida. So ujian yang kedua pepeja kuning X iodin dipanaskan jadi X iodin jugalah. So, dia tanya apakah X? So, X bila panaskan klorida jadi warna putih. Bila dia dipanaskan dengan iodin, dia jadi warna kuning. So, of course lah, benda ni plumbum. Macam mana nak tahu dia plumbum ke tak? So, kalau plumbum iodida, PBI, plumbum iodida memang warna kuning. Tahu. So, kalau kita nampak warna kuning kan, kita dah boleh macam terpacu dalam otak. Oh, plumbum. Ingatlah otak, plumbum dalam otak. Macam tu. Sambung soalan yang ke-30. Raja 12 menunjukkan pemerhatian bagi satu tindak balas penyesaran. So, larutan X nitrat dan jadi larutan biru. So, dia tanya, pernyataan yang manakah paling baik untuk menerangkan pemerhatian tersebut? So, kalau kita pasang larutan X nitrat ni, tiba-tiba kita dapat enapan pepejal. So, enapan pepejal dapat larutan biru. Maksud dia apa? Dia berkarat. Okey. So, bila berkarat, maksud dia X nitrat ni kurang reaktif daripada kuprum. So, kita cari yang kurang reaktif dari kuprum. Oh, dia tak bagi macam ni. Dia tanya pemerhatian. So, tengok satu-satu lah. A. Kuprum mengalami pengoksidaan. Betul lah. Sebabnya kuprum tu dia berkarat. So, dia mengalami pengoksidaan lah. Sebab dia bertindak balas dengan oksigen.
Tengok B ya, kepekatan ion X semakin meningkat. Salah, sepatutnya G semakin berkurang lah. C, ion X menerima elektron. Salah, dia menderma elektron. D, atom kumpulan terbentuk dah. Jadi Cu Cu2+. Soalan yang ke-31. Dalam sesuatu tindak balas, pelanggaran berkesan antara zarah yang bertindak balas perlu berlaku agar tindak balas berlaku. Apakah keadaan yang diperlukan untuk memastikan pelanggaran berkesan berlaku? So, ada dua jawapan je yang hampa kena ingat. Like, soalan ni memang soalan famous Kelantan. Dan kalau keluar dalam mana-mana trial sekalipun, pilihan jawapan ni memang dua ni je. So, apa dia? Yang pertama adalah orientasi. Allah, silap pen pada. Biar padam, kita guna pen ini. Orientasi pelanggaran yang betul. Yang kedua, kuantiti tak payah pun. Saiz pun tak kena-mengena. Yang kedua adalah menghasilkan tenaga melepasi tenaga pengaktifan. So, 2 dan 4. So, jawapan ada. Jawapannya adalah C. Soalan yang ke-21. Antara berikut tindak balas yang manakah menghasilkan perisa makanan tiruan? So, keyword dia adalah perisa makanan tiruan. Maksudnya dia nak perasa. So, perasa ni maksud dia apa? Ester lah. So, cari persamaan ester. So, nombor 1. C3H7OH tambah 2O. Tambah 2O bersiapa? Ni adalah nak dapatkan asid karboksilik. So, nombor 1 salah. So, ada pilihan 2 dan C dan D. Maksud dia 4 betul sama ada 2 tambah 3. So, tengok. Kalau ingat nak buat ester ni buat macam mana? Maksudnya kami cakap laju hari ni. Ester ni kena buat alkohol tambah dengan asid karboksilik. Kalau kita tambah PO ataupun ejen pengoksidaan. So, ejen pengoksidaan ni maksudnya kita nak buat daripada alkohol kepada asid karboksilik. So, tak maulah kita nak alkohol tambah asid karboksilik. So, kita tengok pula yang kedua. C2H5OH tambah C3H6O2. So, tu dapat C2H5COOC 25. Okey, ni betul. Sebab apa? Okey, OH ni maksud dia ni alkohol punya kan. And then tengok elok C3H6O2 dia sebenarnya daripada apa? Dia adalah CnH2n tambah 1 COOH. Okey, dia asal benda ni tau. So, kita try buat So, contohlah ni 3 kan. Tapi kita buat C2. C2H2 kali 2 4. Lepas tu COOH. Pasal nak? Ada 2 tambah 1 jadi 3. Okey. H ada 4 tambah 1 jadi 5. 5. 4. 2N tambah 1 kan kata? Lah 5 sini 5. So, H5 tambah 1 jadi 6. And then O ada 2. So, dia actually asid karboksilik. Tapi dia buat cara macam ni. So, hampa kena pandai tackle lah. So, ini betul. So, mana tak nombor 2 kita padam. So, jawapan kita adalah C. Tapi kita tengok juga kenapa nombor 3 ni salah. Okey, dia bagi kat kita CH3COH. Okey. And tiba-tiba tambah NaO. Tak maulah tambah NaO dia. Jangan tambah NaO. Soalan yang ke-22. Apakah fungsi keluli dalam konkrit diperkukuhkan? So, function keluli. Keluli adalah bahan pengukuhan. So, jawapan adalah B. Okay, kita ulang balik soalan ke-23 sebab nanti kami record and then dia hilang. So, soalan yang ke-23. Raja 9 menunjukkan formula struktur bagi sebatian X. So, apakah jisim molekul relatif bagi formula empirik sebatian X? So, kalau nampak pasal, nampak dah nampak lukisan yang panjang-panjang berjela ni. Ini adalah apa? Ini adalah ini adalah ester. So, ester, formula ester apa? CnH2n tambah 1 COO. Ni adalah asid karboksilik punya lah. Asid karboksilik. Tambah dengan kita punya alkohol. Kita guna huruf M. CmH2m tambah 1. So, kalau perasan kat sini, kita dah boleh potong dekat mana? Kita boleh potong dekat sini. So, ini adalah asid punya. Ini adalah alkohol punya. Alright. So, dia nak jisim molekul relatif. Kalau dah bagi jisim heterorelatif. So, mudah je. Hampa just kira. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
So ada C10. Lepas tu H ada berapa? H of course lah ada 20 kan. Dah kalau C10 H 20 lah. Lepas tu O mesti ada. O ada 2 je. So hampa boleh simplify. 1 jadi 10 jadi 5. So kita akan ada C5 H10 O ada 1. So hampa darab dengan dia punya GC atau relatif dia. So 5 darab 12 tambah 10 darab 1 tambah dengan 16. So tekan kalkulator, kita akan dapat 86. So jawapan kita adalah A. Soalan yang ke-24. Antara berikut yang manakah menerangkan mengapa nilai pH asid etanoik 1.0 mol di M3 lebih tinggi daripada asid hidroklorik 1.0 mol di M3. So bila kami cakap pasal nilai pH ni kita kena ingat bilangan ion hidrogen dan juga kepekatan ion hidrogen. So tengok A, asid etanoik larut sepenuhnya dalam air. Salah lah. Kenapa perkataan larut sepenuhnya pula? Kalau larut sepenuhnya, maksud dia larut sepenuhnya ni maksudnya dia asid kuat. Sekarang ni asid etanoik ialah asid lemah. So tak boleh lah. Tengok B, darjah pengayonan bagi asid etanoik adalah lebih tinggi. Salah. Sepatutnya dia lebih rendah sebabnya dia asid lemah. C, kepekatan ion hidrogen dalam asid hidroklorik lebih tinggi. Betul? D, bilangan ion hidrogen per molekul dalam asid hidroklorik lebih rendah. Sepatutnya kita tak guna perkataan bilangan ion hidrogen, kita akan guna nilai pH. That's why jawapan kita adalah C. Tengok soalan yang ke-25. Rajah 10 menunjukkan gambar rajah pemutusan dan pembentukan ikatan dalam satu tindak balas kimia. So dia bagi persamaan ni kan. So jadual di bawah menunjukkan tenaga bagi ikatan kimia dalam X, Y dan XY. So ini adalah X, Y dan XY. So dia kata apakah nilai Q? Nak cari nilai Q. Cara nak cari nilai Q adalah dua ini kita tambahkan, and then kita tolakkan dengan ini, kita akan dapat nilai Q. So kami pun buatlah 43 tambah 243, kita akan dapat 629. And then tolak dengan 2 darab dengan 432. So 2 darab 432 kita akan dapat 864. So kalau perasan 6 tolak 8 kan dapat negatif kan. So jawapan kita masih negatif. That's why kami dah potong siap-siap jawapan yang positif, which is B dan D. And then yang kedua 9 tolak je lah kan. 9 tolak 4 dapat 5. So dah belakang ni nombor 5 kan. So jawapan dia adalah A lah, dapat nombor 5 belakang tu. Alright, so sambung soalan yang ke-26. Rajah 11 menunjukkan formula struktur bagi dua ejen pencuci X dan Y. So kalau berpasan kat sini ada sulfur. So sulfur of course ada deterjen. And then kalau dia tak ada sulfur, so dia sabun lah. So dia tanya antara berikut yang manakah benar tentang ejen pencuci X atau ejen pencuci Y. So A, ejen pencuci Y membentuk garam tak larut air liat. Okay, nama panjang berjela benda tanpa ni. Actually kekat je, tapi dia panggil panjang berjela. So dia kata ejen pencuci Y membentuk kekat. Salah lah. Deterjen dia ni macam benda yang perfect lah. So bila perfect dia tak akan membentuk kekat. Sabun yang old fashion punya, so dia akan membentuk kekat. B, ejen pencuci Y mencuci dengan berkesan dalam air berasid. So kan kami kata tadi, kalau deterjen dia macam wow hebat semua benda. So of course adalah air berasid, air alkali, semua benda dia boleh buat. Macam tu. Tengok C, ejen pencuci X mencuci dengan berkesan dalam air liat. Salah lah. Ejen pencuci X ni kan sabun. So sabun ni old fashion yang lama. So yang lama ni dia macam banyak kekurangan sikit lah. And then D, ejen pencuci X mencuci dengan berkesan dalam air yang berasid dan beralkali. Ni sampai lautan Antartika pun hanya deterjen saja yang boleh buat. Sabun tak boleh buat. Soalan yang ke-27. Berikut adalah formula kimia bagi sebatan X oksida dan X klorida. So ni X oksida dan X klorida. Dalam kumpulan manakah unsur X berada dalam jadual berkala unsur? So kalau kita perasan XO ni dengan XCl3, tiba-tiba Cl ni ada nombor ada huruf T ke huruf 3? Huruf 3 ada nombor 3 lah kat sini kan. And then sini tak ada. So maksud dia adalah unsur peralihan. Jawapan kita adalah D. Soalan yang ke-28. Antara berikut yang manakah boleh membentuk ikatan hidrogen dengan air? So ikatan hidrogen dengan air. Ikatan hidrogen kalau ikatan hidrogen mesti ada 3 je, iaitu phone. Handphone kita tu. So ada fluorine, oksigen dan nitrogen. So tengok pilihan A, etanol. Etanol ada huruf C. Lepas tu ada huruf H, ada huruf O. Etanol dia ada C,
Tapi dia tak ada huruf O, so tak boleh lah. Naftalina tak boleh. Kami tak ingat lah naftalina berapa tu, C apa tu kami tak ingat. Tapi jawapan kita adalah A, sebabnya dia ada oksigen. Okey, dia ada oksigen, dia ada hidrogen. So dia boleh membentuk ikatan hidrogen dengan air. Air kan hidrogen tambah oksigen. So dalam etanol kan ada hidrogen dan oksigen. That's why lah. Soalan yang ke-29. Raja 11 menunjukkan dua ujian yang dijalankan ke atas dua jenis garam yang berbeza. So ujian pertama, kita dapat pepergian putih X klorida dipanaskan, kita dapat pepergian putih X klorida. So ujian yang kedua, pepergian kuning X iodin dipanaskan jadi X iodin jugalah. So dia tanya apakah X. So X bila panaskan klorida jadi warna putih. Bila dia dipanaskan dengan iodin dia jadi warna kuning. So of course lah benda ni plumbum. Macam mana nak tahu dia plumbum ke tak? So kalau plumbum iodida PBI, plumbum iodida memang warna kuning tau. So kalau kita nampak warna kuning kan, kita dah boleh macam terpacu dalam otak. Oh plumbum. Ingatlah otak, plumbum dalam otak. Macam tu. Sambung soalan yang ke-30. Raja 12 menunjukkan pemerhatian bagi satu tindak balas penyesaran. So larutan X nitrat dan jadi larutan biru. So dia tanya pernyataan yang manakah paling baik untuk menerangkan pemerhatian tersebut. So kalau kita perasan larutan X nitrat ni tiba-tiba kita dapat enapan pepejal. So enapan pepejal dapat larutan biru. Maksud dia apa? Dia berkarat. Okey, so bila berkarat maksud dia X nitrat ni kurang reaktif daripada kuprum. So kita cari yang kurang reaktif daripada kuprum. Oh dia tak bagi macam ni. Dia tanya pemerhatian. So tengok satu lah A. Kuprum mengalami pengoksidaan. Betul lah, sebabnya kuprum tu dia berkarat. So dia mengalami pengoksidaan lah sebab dia bertindak balas dengan oksigen. Tengok B kepekatan ion X semakin meningkat. Salah, sepatutnya dia semakin berkurang lah. C, ion X menerima elektron. Salah, dia menderma elektron. D, atom kupron terbentuk dah jadi Cu Cu2+. Soalan yang ke-31. Dalam sesuatu tindak balas, pelanggaran berkesan antara zarah yang bertindak balas perlu berlaku agar tindak balas berlaku. Apakah keadaan yang diperlukan untuk memastikan pelanggaran berkesan berlaku? So, ada dua jawapan je yang hampa kena ingat. Like, soalan ni memang soalan famous Kelantan. Dan kalau keluar dalam mana-mana trial sekalipun, pilihan jawapan ni memang dua ni je. So, apa dia? Yang pertama adalah orientasi. Allah, silap pen pada. Biar padam, kita guna pen ini. Orientasi pelanggaran yang betul. Yang kedua, kuantiti ni tak payah pun. Saiz pun tak kena-mengena. Yang kedua adalah menghasilkan tenaga melepasi tenaga pengaktifan. So, 2 dan 4. So, jawapan jawapannya adalah C. Soalan yang ke-32. Raja 13 menunjukkan perubahan yang berlaku dalam satu sel kimia ringkas. So, okey. Tanya pernyataan yang manakah benar tentang perubahan dalam Raja 13. So, ni Raja 13 dibagi larutan kuprum 2 nitrat. Okey, kita kalau boleh tulislah dia punya formula dia supaya kita macam tak pelik sangat. Kuprum 2 nitrat 1.0 mol empaddu. So dia tanya apa? Pernyataan yang manakah betul tentang perubahan dalam Raja 13. So selepas 2 jam. So P adalah terminal positif. So tengok set. So Q. Oh dia ada terenap. Okey, kita perasan dia ada pengenapan. So kan dia kata dalamnya ada larutan kuprum 2 nitrat. Maksud dia kalau PC ni tiba-tiba terenap, maksud dia akan jadi Cu lah. Cu, kalau terenap maksud dia mengalami penurunan. Sebabnya daripada Cu2+ ke dia akan jadi Cu. Faham? So automatically lah dekat sini adalah Cu2+. Sebab apa? Kan dia bagi tahu larutan kuprum 2 nitrat. Bila terenap ni maksudnya dia macam pepejal lah tau. Okey. So tengok pula. Kalau sini kuprum 2+ maksud dia sini adalah ini adalah terminal positif. Ini adalah terminal positif. Macam mana kami boleh identify dia terminal positif? Yang pertama kita tengok hasil dia kat mana. So kenapa tengok secara raw kan gambar ni kan.
Sebab kalau nampak perasan, kita akan nampak dia punya hasil dia dekat sini yang tadi kami kata berlaku pengenapan tu. So bila kita tahu berlaku pengenapan, maksud dia di sini adalah dia punya kesan dia ataupun hasil dia. So hasil dia adalah di cathode. Setiap hasil akan berlaku di cathode, bukan anode tau. So bila kita nampak hasil dia di cathode, maksud dia kita tahulah P ni adalah terminal positif. So maksud dia elektron ni dia akan mengalir daripada Q ke P lah. Saya kata sini positif, sini positif, maksud dia sini negatif lah. So maksud dia ion akan bergerak daripada Q bergerak ke P. Ingat, so kami ulang balik. Step yang pertama adalah tengok hasil kat mana. Tengok hasil kat mana. Yang kedua adalah cathode akan jadi terminal positif. Macam tu je. Pegang benda dua ni, insyaAllah hampa boleh buat semua soalan yang ada gambar rajah macam ni. So tengok pilihan jawapan tadi. So P adalah terminal positif. P mana satu tah? Mana P? Ni Q. Oh ni P. So betul lah, P adalah terminal positif. So jawapan kita adalah A. So dia kata B, elektron mengalir daripada P ke Q. Salah lah. Sepatutnya Q ke P. So nilai inot lebih negatif, salah je, kena lebih positif. P boleh menyesarkan, dia tak boleh menyesarkan sebenarnya. Tengok soalan yang ke-33. Rajah 14 menunjukkan langkah-langkah bagi penyediaan garam terlarutkan. So kita tambah zinc karbonat. Kalau boleh kita tulislah je punya formula. Zinc karbonat. And then tambah dengan HCl. So berapakah nilai X? So macam mana kita nak buat? Mudah je. Yang pertama kita buat dulu persamaan kimia dia. So zinc karbonat tambah HCl sama dengan zinc klorida tambah H2O tambah CO2. So kita kena balancekan. Zinc ada 1, klorida ada 1, H ada 2, so tambah 2 lah. Oh ni zinc klorida. Okay, so dah balance. So bila dah balance, kita kena buat ni adalah step pertama. And then step kedua, berapakah nilai X dibagi mol lah. Okay, dia bagi HCl sama dengan 0.05 mol. Okay, and then kita nak cari nilai X. X tu mana satu? Oh ni X adalah zinc karbonat. So yang diberi adalah, saya akan guna warna ni, diberi adalah ini, nak dicari adalah ini. Zinc karbonat ke zinc klorida? Zinc karbonat. Kami silap ke? Kami tak silap. Dia nak cara yang ni, nak cara yang ni. Kami yang silap. Faham? Sabar. Okay, tak mau cari CL pun, nak cari zinc karbonat yang ni. Okay, so step yang ketiga pula kita kena buat nisbah. So HCl yang diberi dengan yang nak dicari, zinc karbonat. So macam nak buat nisbah? Hampa tengok dulu. Okay, sini ada 2, sini ada 1. So maksud dia ni 2, ni 1. And then mulut lah 0.05. So 0.05 bahagi 2 sama dengan 0.025. So ni step ketiga. Tengok step yang keempat, kita nak kira dia punya jisim. So N untuk zinc karbonat sama dengan 0.025. So 0.025 sama dengan X dengan zinc karbonat. Zinc 65 tambah dengan C berapa? 12 tambah 3 darab 16. So X sama dengan, tekan kalkulator, 65 tambah 12 tambah dengan 3 darab 16 darab dengan 0.025. So kita akan dapat 3.125. Okey, 3.125 gram. Tapi sekarang ni nampak hasil turasan. Hasil turasan. Kalau kita ambil nilai ini, dia adalah nilai sebelum dia tu. So kita kena ambil 7.5 tolak dengan 3.25. 3.25 ni merujuk kepada yang ini, yang dia dah buat gerak sikit-sikit tu. So 7.5 tolak 3.125 sama dengan 7.5 tolak answer sama dengan 4.375. So jawapan kita adalah D.
Ada ke 35? Oh, adalah. Jangan jawab A tau. Kenapa bukan jawapan dia A? Kan dia bagi tahu tadi. Asal dia 7.5 gram. Lepas tu dia nak yang lebihan. Yang kita kira tadi tu banyak ni tak? Yang 3.1 tu banyak ni. Kita nak lebihan yang atas ni. That's why jawapannya adalah D. So by the way, kamu nak bagi nota sikit dah kan? So cara nak kira, dia kata dia penyediaan garam terlarutkan. So kalau mau pasang kan, dia bukan garam anak. Garam anak ni apa? Garam anak tu maksud dia amonia, lepas tu nitrat dengan kalium. So dia bukan garam 3 tu, dia garam karbonat. So cara penyediaan untuk garam terlarutkan bukan anak ni, yang pertama kita boleh guna asid tambah oksida logam. Lepas tu yang kedua asid tambah alkali. Habis tu kami dah ulang banyak kali sampai kami betul-betul hafal dah benda ni daripada sekolah dulu. Asid tambah karboksidik, logam karboksida logam, macam tu lah. Okey, kita sambung soalan yang ke berapa ni? Soalan yang ke-34. Rajah 15 menunjukkan pemerhatian bagi dua eksperimen yang dijalankan ke atas sebatian X. So, antara berikut yang manakah dapat menerangkan situasi dalam rajah 15? So, pepejal X yang ini, lepas tu ni larutan X. So, bahan X adalah sebatian, apa benda ini? Oh, okey, kalau apa perasan, ini lampu dia tak menyala. Ini lampu dia menyala. So bila lampu tak menyala, kita tahu ini adalah covalent. Dan ini adalah kita punya ion. Ya ke? Tak juga, sebabnya ini pepejal. Ini air. So bukan. So dua-dua ion lah. Tapi perbezaan mereka adalah satu pepejal, satu air. So tengoklah pilihan jawapan. A, bahan X adalah sebatian covalent. Salah. Sebab dia ion, kami yang silap. B, dalam pepejal molekul bahan X tidak bebas bergerak. So hampir betul. Mungkin tengok C dulu. Dalam keadaan larutan, ion-ion bahan X boleh bergerak bebas. Betul. So D, dalam keadaan larutan elektron bebas bergerak membentuk larutan elektron yang mengalirkan arus elektrik. Dalam keadaan larutan, elektron bebas bergerak. Daya elektrostatik membentuk larutan elektron. Larutan elektron bebas bergerak mengalirkan arus elektrik. Tapi kan, kalau kita nampak soalan yang ada pepejal, lepas tu dia tak nyalakan mentol kan, maksud dia ni adalah sebatian ion. Okey, kita tahu dah sebatian ion. Tapi dalam tiga-tiga jawapan ni pula, okey, dalam pepejal molekul bahan X tidak bebas bergerak. Okey, betul. Tapi dia tak apa solid lah. C, dalam keadaan larutan, ion-ion bahan X boleh bergerak bebas. Okey, dia sama je. Dua jawapan ni lebih kurang sama. D ni pula, dalam keadaan larutan, elektron bebas bergerak membentuk larutan elektron yang mengalirkan arus elektrik. Kami rasa jawapan dia D. Tapi kami tak ingat kenapa dalam jawapan sebenar, dia punya skema, jawapan dia C. Kami rasa jawapan dia D. Tapi mungkin boleh jadi C. Tapi kalau hampa tahu, nanti apa betul kami lah. Tapi kami still rasa jawapan dia D. Anyway, kita sambung je soalan 35. Kita move on. Allah, hilang dah. Mana dia? Oh ni. So, soalan 35. Rajah 16 menunjukkan pemerhatian kepada eksperimen untuk mengkaji kesan logam Q dan logam R ke atas pengalatan besi. So, kalau kita perasan, ni tompok biru, ni tompok merah. Maksudnya ini karat. Ini tak karat. Tak karat. So, kalau karat ni maksud dia apa? Ion ferrum 2 adik. So, tanya apakah logam Q dan logam R. So, ni kita guna ferrum lah kan, ferrum. So, logam Q ni kan dia berkarat, maksudnya mesti kurang daripada ferrum. So, of course lah, kita kena guna argentum dan zinc. Kalau kita guna kumpulan betul ke, tapi logam R ni tak boleh lah argentum.
Faham tak? Yang ni terbalik dua ni. Yang ni magnesium ni pun terbalik juga. Soalan ke-36. Antara sebatang karbon berikut yang manakah akan menghasilkan paling banyak jelaga bila terbakar dengan udara? So, yang paling banyak jelaga ni kita kena kira apa? Kira bilangan karbon lah. Bilangan karbon. Lepas tu darab dengan percentage dia. So, pentana adalah C5H12. Lepas tu yang ni pula C5H10. Pentuna C5H8. Pentana C5H11OH. Okey. Ni main pada mana ni? Hampa kena ingat baiklah. CnH2n, CnH2n tambah 1 dan seangkatan dengannya lah. Alright. So, step yang kedua adalah kita kena kira bilangan karbon. So, ambil kalkulator masing-masing. So, kita kira lah 5 darab 12. Lepas tu bahagi dengan 5 darab 12 tambah dengan H12. Lepas tu darab 100%. So kita akan dapat yang ni 83. So kami tulis kat sini lah 83.33. Kita try yang ni pula. So 60 bahagi dengan 60 darab 10 tambah 10 darab 100. So kita akan dapat sini 85.71. And then yang kedua pula yang ni 8. So kita akan dapat 88.23. So yang ni pula C5 60 tambah ni berapa tah? 11 kan? 11 12 tambah 12 tambah dengan berapa? 16 kan? 16. So kita akan dapat 68. So ni paling sikit lah. Alright. Okay, kami akan terang balik kat hampa macam mana kami boleh dapat benda-benda Allah ni. Alright. Yang pertama adalah kita kena kira bilangan karbon sahaja bagi dengan dia punya GC atau relatif. So maksud dia karbon sahaja bahagi dengan CH. Kalau ada CH lah kan. Ini darab 100%. So apa yang kami buat dekat C5H12 ni adalah kami buat C5 kan 5 darab 12 sama dengan 60. And then bahagi 5 darab 12 tambah dengan H ada 12 kan. So 12 darab 1. And then darab 100 beratus. So kami buat untuk semua yang ni. And kami dapati C adalah jawapannya sebab C je punya peratus dia paling tinggi, which is 88.23. Soalan yang ke-37. Pada 17 menunjukkan bacaan biuret yang digunakan untuk mengumpul gas X dalam satu tindak balas. So dia meningkatlah 20 10. Meningkat ke berkurang? Berkurang lah kan. So berdasarkan ayat 17, berapakah kadar tindak balas purata bagi tindak balas itu? So kadar tindak balas purata. So kadar tindak balas purata ni nak buat macam mana? Kita just ambil start pada sini. Ini jangan ambil atas ni tau. So lepas tu kita tolak. So kalau berapa persen? Sini berapa? Sini 35 kan. Sebab ni 30, ni 35, ini 40. So 35 tolak dengan yang awal dia berapa ni? 15 kan? 15. And then kadar adalah per masa, per dengan T. So T dia berapa? 60 saat kan? Sebab dia kata 60 saat. So 35 atau 15 sama dengan 5503 tu 20 per 60 potong-potong 1 sama 3. So 1/3 sama dengan 0.33, which is A. Soalan yang ke-38. Jadual 2 menunjukkan perubahan haba bagi dua tindak balas penetralan yang telah dijalankan dalam makmal. So, okey. Benda Allah ni, yang manakah benar tentang X dan Y? So, tengok. 50 cm cm padu asid nitrik. 1.0 mol di padu tambah 50 cm padu larutan kalium hidroksida 1.0. Kalau baca tak faham juga kan? Tak perlu tengok soalan, tengok jawapan. X sama dengan Y. Tengok boleh lah, X sama dengan Y. So 50 asid nitrik. So ni kita tulis lah HNO3 1.0 mol di padu tambah dengan larutan kalium hidroksida. So KOH.
Ini pula 100 HNO3 sama je. Ini pun KOH. So dia tanya benar tentang X dan Y perubahan haba. Oh, pasal perubahan haba. Macam ni kita nak tahu kalau kepekatan dia sama. Kepekatan sama, so isi padu akan sama. Lepas tu theta dia akan sama. Allah. Sekejap. Tapi okey, ni poin yang pertama lah. Poin yang kedua adalah kalau kepekatan dia tinggi, barulah theta dia akan tinggi. Tapi tak ada kena mengenai isi padu lah. Faham? So kalau okey, kami ulang balik yang pertama, kepekatan sama, isi padu pun akan sama, and dia punya theta pun akan sama. Kalau kepekatan tinggi, hanya dia punya theta sahaja yang akan meninggi. So sekarang ni kita tengok kepekatan dia adalah 1.0 mol. Okay, and then kelan hidroksida pun 1.0. So kepekatan dia sama. Jangan kisahlah pasal isi padu ni, tak payah kisah pun. So X sama dengan Y. So jawapan kita adalah A. Ingat yang ni je, ingat dua benda lah ni je. Saya kami highlight bagi hampa. Buka mata terang-terang, tengok elok-elok. Soalan yang ke-39, salah baca ni. Antara persamaan kimia yang berikut. Betul. Manakah betul bagi penguraian pelambung 2 nitrat apabila dipanaskan dengan kuat? So, bila dipanaskan dengan kuat, dia tanya pasal persamaan kimia. So, PbNO3, okay, semua betul PbNO3. Kita kena tengok seimbang kan. So, buatlah PbNO3 2. Bila kita panaskan, kita akan dapat pelambung oksida tambah dengan NO2 tambah O2. So PB ada 1, O ada 6. So 2, 4, ni 2 lah depan. Lepas tu apa pula PB, O ada ni. Lepas tu PB ada 2. So 2. So bila 2 PB, so 2N. So N terpaksa ada 2 juga. So set 2N. Lepas tu O ada 2 kali N ada 2 4, bukan 2 je. Silap. So sini 4. So sini akan tambah 4 NO2 tambah O2. Okey, kami dah seimbangkan. Alright, apa yang kami lakukan adalah kami buat perseimbangan. Kami cuba untuk seimbangkan persamaan kimia kami. So, asal dia adalah PbNO3. Bila kita menguraikan, kita akan dapat pelambung oksida tambah nitrogen oksida tambah dengan oksigen. So, bila kita tengok kat sini, pasal nak kita ada pelambung ada 1. Jangan tengok lagi 2 ni. Pelambung ada 1. Lepas tu O kita ada 6. 3 kali 2 kan 6. So kan O kat sini 1 tambah dengan O ada 2. So baru 2, 4. So nak bagi cukup 6 kelah darab 2. So darab 2 jadi 2, 4, 6 gitu. Okey, itu yang pertama. Lepas tu tengok pula N ada 2. So N ada 2. Alright, tapi kamu pasal bila kita tambah 2 kat sini, 2 PbO ni, PB ni kacau lah. Tiba-tiba PB ada 2. So kita terpaksa tambah 2 depan PB. So bila 2 tambah dekat depan PB, so jadi ada 2 PB, 2 kali 2 4. So ada 4NN. 4N. So letak 4N tukar kepada 4. Daripada 2 tadi kita tukar kepada 4N. And then dah seimbang lah. So kita tengok kat pilihan jawapan. So yang paling tepat adalah C lah. Alright, soalan yang last. Soalan 40, Raja 18 menunjukkan pemerhatian apabila asid hidroklorid ditambahkan kepada 25 cm padu larutan natrium hidroksida 0.1 mol DM padu yang dititiskan dengan penunjuk fenolftalin. So, dia tanya apa? Berapakah nilai pH larutan tak berwarna X? Bila kita nampak warna pink dah kan? Kalau nampak dah belajar bio form 5, bunga yang warna pink dalam bab pewarisan kan, bunga pink maksudnya dia alkali. So bila alkali pH dia kena tinggi lah. Tapi untuk soalan ni pula apa? Nak cakap macam mana? Kejap.
ditambah dengan asid hidroklorik. So kita tambah asid hidroklorik, kita tambah dekat natrium hidroksida. So alkali ni maksudnya kita punya ni lah, kita punya larutan natrium hidroksida tu. So bila kita asid tambah alkali, sepatutnya jadi neutral kan, neutral which is 7 kan. Tapi tidak dek, jangan jawab 7. Mana 7? Ada 7. 7 bukan, kosong lagi lah bukan. So antara 1 dengan 13. Kenapa jawapan dia bukan 7? Walaupun tak berwarna, tapi tak bermaksud kata dia tu dah apa kita panggil, dah stable, dah neutral. No. So cara kita buat yang pertama adalah kita buat dulu persamaan kimia. So HCl tambah NaOH kan, dia NaOH lah, apa dah NaOH kan, betul, kita guna NaOH. So HCl tambah dengan NaOH, so kita akan dapat NaCl tambah H2O. Okey, persamaan kimia kita dah stable, dah seimbang. So yang kedua kita kena kira mol pula. Okey, step yang pertama N NaOH, kira nilai NaOH. So N tak apalah, HCl dulu. N HCl kita ambil daripada sini, ni 30 darab 0.1 per dengan 1000. So kita akan dapat potong-potong ni dapat 00. So 0.003. So ni yang pertama. Yang kedua kita kira pula untuk nilai NaOH. So NaOH, NaOH adalah berapa tadi? 0.1 dengan 25 kan. So 0.1 darab 25 per dengan 1000. So kita akan dapat berapa? Kita akan dapat, kalkulator lah dik. So kita akan dapat 0.0025. Alright, so sekarang ni kalau berpasan bilangan mol kita sama. Mol yang atas ni ni kan. Tapi 0.03 dengan 0.0025 mana yang lebih? Yang terlebih adalah asid kan, sebab 0.03 lebih daripada 0.0025. So maksudnya asid ni asid berlebihan. So bila asid berlebihan, maksud dia nanti kita punya larutan tak berwarna tu masih lagi berasid. So nilai pH dia adalah negatif, adalah 1. Okey, soalan ni dia tak ada pengiraan yang macam guna log pH tu pun. Tapi soalan dia macam apa, kena fikir lebih. Itulah kelebihan soalan Kelantan. Nasib baik kita buat kan. So kami terang sekali lagi dah supaya hampa lagi faham. Alright, so dia macam ni. Bila hampa baca soalan, hampa perasan okey, larutan merah jambu, okey kita tahu dah ini adalah alkali. And then dia kata hasil dia lepas kita campur asid dan alkali, dia dapat larutan neutral. Dia cakap lah, dia kata larutan tak berwarna kan. Tapi jangan sangka kalau tak berwarna tu maksud dia neutral. No, kalau tak berwarna kadang-kadang dia boleh jadi asid, boleh jadi alkali. So kita kena kira nilai pH. Tapi untuk soalan ni kita tak perlu kira nilai pH, sebabnya kita just perlu buat perbandingan. So yang pertama, step yang pertama kita buat dulu persamaan kimia. So bila kita dah seimbangkan persamaan kimia, dah tak ada masalah, barulah kita guna Stokio. So Stokio ni apa? Stokio ni adalah nama glamour untuk kita kira jisim, kira mol, just pengiraan dalam kimia. So pengiraan dalam kimia kita panggil Stokio. Tu je lah, tak ada apa pun. So kita buatlah step pertama. So kita kena kira mol untuk asid hidroklorik. So lepas kita kira mol asid hidroklorik, kita dapat 0.003. And then kita kira pula untuk mol NaOH. So kita dapat 0.0025. Alright, sekarang ni kalau kita perasan, kita dah tak perlu nak buat perbandingan. Nak buat perbandingan tu boleh juga bukan perbandingan, kita buat apa tu, nisbah. Kalau kita perasan kat sini, dia tak ada macam sini 2, sini 1, tak ada. Macam semua sama je nilai dia. Faham tak? Semua nilai dia pun sama. So tak ada perbandingan. So kalau apa perasan pula, 0.03 dengan 0.0025 mana lagi tinggi? Of course lah 0.003. So maksud dia asid ni berlebihan dalam kita punya eksperimen ni. That's why kalau kita fikir nilai pH pun, kita akan dapat nilai yang asid, which is 1 lah. Nasib baik dia bagi 1. Kalau tiba-tiba dia bagi 1, 2, 3, tu jenuh lah, kita nak kena kira pula. So Alhamdulillah dia bagi macam ni, mudah sikit kerja kita. So
Itu saja untuk soalan Kelantan 2024 kertas 1 kimia. Kami harap soalan ni dapat membantu hampa sedikit sebanyak sebelum hampa hadapi trial SPM hampa, which is bulan 7 ni kan. So kami nak banyakkan soalan-soalan trial yang pernah kami buat dulu. Kami masih lagi ada 200 lebih trial yang kami buat dulu dan tak siap lagi. So kami nak record sebanyak yang mungkin sebelum kami masuk universiti nantilah. Kami nak masuk bulan 7 ni. So buat yang terbaik dalam SPM. So semoga berjaya untuk semua orang. Okay, Assalamualaikum.